Okey, jom kita terus masuk ke tajuk utama. Kupasan kita kali ini adalah untuk mengubah cara anda. Ya, anda sebagai seorang profesional marin melihat dan mendiagnosis enjin EFI moden. Matlamat kita sangat jelas. Kita nak beralih daripada sekadar jadi mekanik kepada seorang diagnostician yang betul-betul pakar. Cuba bayangkan senario yang biasa sangat jadi ni. Ada enjin EFI, masuk bengkel, semput-semput, idle tak menentu. Apa benda pertama yang terlintas kat kepala anda nak buat? Terus capai spana? Atau anda capai alat pengimbas dulu? Jawapan anda itulah yang membezakan seorang mekanik biasa dengan seorang diagnostician profesional. Dan kat sinilah bezanya yang sangat besar tu. Cara lama, kita macam main teka-teki. Mungkin spark plug kot. Atau mungkin throttle body kotor. Ia satu proses cuba jaya yang bukan saja buang masa kita, tapi juga duit pelanggan. Tapi cara baru, kita jadi macam detektif. Kita mulakan dengan bukti, iaitu data, untuk faham apa sebenarnya yang enjin tu cuba nak cakap pada kita. Jadi, jom kita selami era baru diagnosis enjin ni. Cuba fikir sekejap. Yamaha, Mercury, Suzuki, semua nama-nama besar ni sekarang bergantung 100% pada sistem EFI. Ini bukan lagi satu pilihan, tapi dah jadi standard. Maknanya, cara kerja kita pun kenalah ikut standard yang baru. Zaman di mana kita tukar spark plug dan harap masalah selesai, dah lama berlalu. Dengar sini, sistem EFI ni kompleks macam satu rangkaian saraf. Semua benda bersambung. Kalau kita cuma anggap ia masalah kecil dan tukar satu barang, itulah kesilapan terbesar kita. Kita kena jadi lebih bijak daripada enjin itu sendiri. Okey, sebelum kita boleh troubleshoot macam pro, kita kena faham dulu asas permainan dia. Tapi jangan risau, saya tak akan bagi syarahan macam dalam buku teks. Kita akan pecahkan sistem EFI ni jadi bahagian yang senang faham supaya logiknya terus klik dalam kepala kita. Tengok aliran pada slide ni, ia sangat logik kan? Fikir macam ni. Sensor tu, mata dan telinga enjin. Dia kumpul maklumat. Lepas tu, semua maklumat tu dihantar ke ECU, iaitu otak. Otak akan proses dan kemudian arahkan actuator, tangan dan kaki enjin untuk buat kerja. Dan proses ni sentiasa berulang untuk pastikan semuanya betul. Mudah dan logik kan? Sensor-sensor ni anggap je macam deria enjin. Crank sensor bagi tahu, aku tengah pusing selaju ni. Throttle sensor pula kata, bos nak laju ni. Map sensor ukur beban, kerja aku berat sekarang. Dan temperature sensor lapor, enjin panas ke sejuk sekarang. Semua sensor ni tengah berborak dengan ECU dalam bahasa data. Dan semua perbualan sensor tadi tu, semuanya menuju ke satu tempat, ECU. Inilah dia Big Boss. Dia yang dengar semua laporan daripada sensor, proses semua data tu dalam beberapa milisaat je dan terus bagi arahan paling penting. Injektor buka sekarang, spark plug tembak sekarang. Semua kuasa keputusan ada kat tangan dia. Okey, kita dah faham sikit-sikit pasal teknikal. Sekarang, bahagian yang paling penting. Ini bukan pasal alat apa yang kita guna, tapi pasal apa yang ada dalam kepala kita. Senjata utama seorang diagnostician sejati bukannya spana, tapi soalan. Soalan yang betul yang ditanya pada masa yang betul. Contoh klasik, enjin tak boleh hidup. Apa refleks pertama kita? Pam minyak rusak kot. Berhenti sekejap, fikir macam diagnostician. Soalan nombor 1 sepatutnya, ECU, kau nampak tak enjin tengah berpusing? Sebabnya, kalau isyarat crank tak sampai atau tak jelas, ECU takkan sesekali bagi arahan untuk sembur minyak atau firekan plug. Ia asas segala asas. Okey, cun, ECU dah nampak enjin berputar. Apa seterusnya? Sekarang baru kita tanya pasal minyak. Soalannya, adakah tekanan bahan api cukup dan stabil? Perkataan stabil tu sangat-sangat penting. Tekanan yang turun naik macam yoyo akan buat ECU pening dan bagi kita simptom yang pelik-pelik dan mengelirukan. Nah, sekarang kita naik satu lagi level dalam pemikiran diagnostik. Jangan percaya data bulat-bulat. Kita kena tanya, adakah data ni logik? Bayangkan ni, enjin sejuk macam ais tapi sensor suhu bagi bacaan panas. Apa ECU akan buat? Dia akan kurangkan minyak sebab dia fikir enjin dah panas. Hasilnya, enjin susah nak hidup. Nampak tak? Kita kena jadi lebih bijak dari data tu sendiri. Teori memang sedap didengar kan? Tapi jom kita tengok bukti sebenar dekat medan perang, iaitu bengkel. Saya nak kongsikan satu kajian kes yang akan tunjukkan dengan jelas betapa berkuasanya data berbanding main agak-agak. Okey,
Kesnya macam ni. Satu masalah yang saya yakin anda semua pernah jumpa. Enjin 150 horsepower, 4 lejang. Masalahnya, idle dia tak stabil. Macam orang semput. Bila bagi throttle sikit, terus mati. Jujur cakap, apa langkah pertama yang terlintas ke fikiran anda sekarang? Dan slide ni tunjukkan dua jalan yang berbeza. Mekanik biasa, dia akan terus capai carburetor cleaner, sembut throttle body dan harap masalah selesai. Tapi diagnostician, dia akan capai scanner dulu dan boom, data tak pernah menipu. Bacaan voltan daripada sensor map tak konsisten, turun naik macam orang gila. Dan inilah dia puncanya. Bukan sensor map tu yang rosak, tapi wayar pembumian atau grounding yang longgar dekat harness ECU. Nampak macam benda kecil kan? Tapi grounding yang tak sempurna ni dah ganggu seluruh bacaan sensor. Masalah macam ni sampai kiamat pun takkan jumpa kalau setakat cuci throttle body. Okey, kita dah ada mindset yang betul. Sekarang, jom kita pastikan kita ada senjata yang betul dalam toolbox kita. Sebabnya, untuk buat kerja-kerja diagnostik moden ni, kita dah tak boleh pakai test light dan gerak hati saja lagi. Ini dia 3 serangkai yang wajib ada. Pengimbas sebagai mata kita untuk tengok live data, multimeter untuk sahkan voltan dan rintangan tu betul ke tak. Dan osiloskop, ini superpower kita. Ia bagi kita kebolehan untuk betul-betul melihat isyarat elektrik. Tanpa 3 benda ni, kita sebenarnya buta. Kita cuma meneka dalam gelap. Dan tolong sangat perhatikan slide ni baik-baik. Ini adalah perangkap-perangkap yang dah banyak habiskan duit orang. Ingat peraturan ni. ECU sangat jarang rosak. 99% masalah datang dari input atau output dia. Jadi, uji sebelum tukar. Dan yang paling penting, jangan sesekali pandang rendah pada wayar grounding. Ia boleh jadi punca masalah yang paling pening kepala. Inilah intipati sebenar keseluruhan perbincangan kita. Hayati ayat ni betul-betul. Diagnosis sebenar bukanlah tentang main tukar-tukar barang sampai masalah tu hilang. Ia adalah seni mencari jawapan kepada soalan, kenapa? Kenapa ia berlaku? Bila anda dah jumpa puncanya, barulah anda seorang profesional sejati. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Selepas mendengar semua ni, siapa anda sebenarnya? Masih seorang mekanik yang menukar alat ganti? Atau anda dah bersedia untuk jadi seorang diagnostician, seorang pakar penyelesai masalah yang disegani dalam industri ini? Pilihan tu ada di tangan anda.